Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, ma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dikasihi Datuk Paduka Dr. Zamri selaku Menteri Besar Perak, Datuk-datuk, datin-datin, div-div terhormat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita, yang mana kedatangan saya pada pertama waktu itu masih belum masuk dalam pengajian kita. Malam ini insya-Allah dengan izin Allah kita akan mulakan sabak ataupun lesson pengajian kita. Sebelum itu, sebelum meneruskan pengajian, suka saya membaca sedikit naat ataupun pujian baginda Nabi SAW, supaya kita ambil sedikit feel, ya, zo. Kenapa hadis Nabi SAW ini adalah perkataan Rasul. Kita nak hadirkan cinta Rasul itu dengan pujian kepada Nabi SAW, dan pengajian hadis kita itu juga berkisar tentang hadis. Jadi percakapan ataupun perbuatan ataupun ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk naat ini dalam bahasa Urdunya berbunyi tamanna. Tamanna ini adalah satu keinginan satu orang yang ingin melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Mishkat ada berbunyi tuba liman lam yarani wa amana bi. Tuba sab'a marrat, Nabi SAW sebut tuba, beruntunglah 7 kali, beruntunglah ataupun berbahagialah orang yang tidak melihat daku tapi dalam masa yang sama dia beriman kepada daku. Kita ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung, tidak pernah melihat Nabi SAW tapi kita beriman kepada baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, setiap orang Islam sudah tentu bertamanna, masuk bahasa Urdu, bertamanna, berkeinginan untuk melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Tamanna muddato se hai jamale Mustafa dekho, Imamul Anbiya dekho, Habibe kibriya dekho. Tamanna muddato se hai jamale Mustafa dekho, Imamul Anbiya dekho, Habibe kibriya dekho. वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, वो जिनके
इसने फजाओं में नुमादे को फजाओं में नुमादे को फजाओं में नुमादे को वो जिनकी बरकतों से अब रुबारा बसते आलम में वो जिनकी बरकतों से अब रुबारा बसते आलम में तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की वो दुर्रे बे बहादे को तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की वो दुर्रे बे बहादे को कदम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है कदम बाहिर मदीना से तसव्वुर में मदीना है इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखो ये दुनिया बेज़ुबातों बेवफाओ गम का गहवारा ये दुनिया बेज़ुबातों बेवफाओ गम का गहवारा ये मतलूब दारे बे वफाई में वफा देखो ये मतलूब दारे बे वफाई में वफा देखो वो मबदा खल्क़ आलम का दरूद पर सलाम पर वो मबदा खल्क़ आलम का दरूद पर सलाम पर मेरी मौला ये मौका दे कि ख़त्मुल अंबिया देखो मेरी मौला ये मौका दे कि ख़त्मुल अंबिया देखो Sudah lama ku impikan untuk melihat wajah baginda Sudah lama ku impikan untuk melihat wajah baginda Untuk menilik kecantikannya Untuk menatap keindahannya Untuk menilik kecantikannya Untuk menatap keindahannya Keindahan yang kerananya tertegak alam semesta Keindahan yang kerananya tertegak alam semesta Bercahayalah wajah siapa yang dapat menatapinya Bercahayalah wajah siapa yang dapat menatapinya Dimanapun ku berada gambaranku di Madinah Dimanapun ku berada gambaranku di Madinah Ilahi beri peluang untuk melihat keindahannya Ilahi beriku peluang untuk melihat keindahannya Sungguh diri
dihimpit nafsu yang hina, kerana diri penuh dosa, dihimpit nafsu yang hina. Cuma satu ku harapkan kelak di medan mahsyar, cuma satu ku harapkan kelak di medan mahsyar. Rahmat Rahman ku inginkan dan syafaatmu ku tagihkan. Rahmat Rahman ku inginkan dan syafaatmu ku tagihkan. Sallallahu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Hadirin hadirat kasih Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang dapat disyafaat oleh Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita memulakan pengajian kita, marilah sama-sama kita membaca doa. Saya akan baca, tuan-tuan ke belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya alimu ya fattah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya alimu ya fattah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya alimu ya fattah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat kasih Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pengajian kita adalah mari mengenal hadis. Ada orang, malah ramai orang yang tidak faham apakah itu hadis. Ya, mereka ingat hadis itu seperti percakapan kita orang biasa saja. Hadis, ada golongan yang disebut sebagai muhaddis, golongan yang mana kerja mereka siang dan malam memerah fikiran untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memisahkan hadis daripada hadis maudhu' kepada hadis sahih, dan hadis sahih kepada hadis daripada hadis sahih, daripada hadis sahih mengkategorikan hadis-hadis supaya apa? Ianya menyenangkan kepada umat, memudahkan kepada umat untuk beramal terhadap apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, satu muhaddis, satu mujtahid, imamul mazhab, imam arba'ah, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik rahmatullah alaih, ini adalah imamul mazahib, imamul arba'ah. Satu lagi muhaddithin seperti Ali bin Madini, Abdul Rahman bin Mahdi, Yahya bin Qattan, Imam Bukhari rahmatullah alaih, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Darqutni rahmatullah alaih. Kesemuanya mereka itu adalah muhaddits. Muhaddits ini adalah mereka yang mana melibatkan diri mereka dalam hadis.
Manakala mujtahidin ataupun imam arba'ah, daripada hadis mereka ambil, lalu mereka istinbat. Mereka ambil daripada hadis, lalu mereka membuat hukum. Hukum-hukum yang datang kepada kita, baik hukum dalam solat, baik hukum dalam saum, puasa, baik hukum dalam haji dan umrah. Mereka bukan ijtihad. Bila kita sebut ijtihad, maknanya mereka bukan berijtihad dengan semata-mata qiyas, fikiran, akal fikiran mereka. Malah mereka ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dengan ilmu usul yang mereka pelajari, mereka istinbat, mereka jadikan hukum dalam satu-satu amalan. Jadi untuk kita fahami muhaddithin, tuan-tuan, kita anggap seperti mana hari ini di farmasi. Ya, di farmasi ada ubat-ubat, macam-macam ubat. Obat sakit tekak, obat sakit mata, ya, obat sakit kepala, seluruh badan punya ubat ada. Ya, seluruh badan punya ubat ada. Tapi kalau kita sakit kepala, ya, kita sakit kepala, kemudian bila sakit kepala kita terus direct pergi farmasi. Bila kita telan, dengan izin Allah tidak ada apa-apa kesan. Kali kedua kita ambil obat yang lain, tak ada kesan juga. Lepas tu kita tak boleh cari obat lain, kita kena pergi direct jumpa doktor. Kita pergi jumpa doktor, kemudian kita ambil nasihat doktor. Doktor akan scan apa penyakit kita, barulah doktor akan sarankan ambil obat ni, obat ni, obat ni. Jadi para muhaddithin, mereka mengumpulkan segala zakhirah hadis, segala khazanah hadis yang mana disebut Imam Bukhari rahmatullah alaih, dia ingat 600,000 hadis yang bercampur hadis sahih dan ghair sahih. Kemudian 100,000 hadis sahih dia hafal, dia ingat. Dan di antara 100,000 hadis tadi, dia hanya memasukkan 6,000 hadis yang betul-betul dari segi pengamatannya, yang betul-betul mencapai kriteria hadis sahih, lalu dimasukkan dalam hadis, kitab hadisnya Bukhari. Jadi tuan-tuan, muhaddithin ini ibarat farmasi, kedai-kedai farmasi. Jadi hari ini kalau kita nak beramalkan satu-satu ibadat, kita hanya berpadukan hadis-hadis sahih, kemudian kita tak faham hadis sahih, kita hanya belik kitab-kitab kamus, lalu kita berijtihad sendiri. Dalam apa saja masalah, contohnya masalah safar, kurang daripada 3 marhalah, kita kata kita boleh jamak dan sebagainya. Kenapa ada hadis, kita kata. Tanpa mengambil pendapat pada a'imah mazhab, maka kita akan cenderung kepada kesesatan. Seolah-olah kita ambil obat daripada farmasi. Sepatutnya kita pergi jumpa doktor direct. Kita pergi serahkan diri daripada bulat-bulat doktor tanya sakit apa, ada batuk ke tak, ada sakit perut ke tak, makan banyak kali sakit, kita bagi tahu semua. Kemudian barulah doktor scan, doktor bagi tahu kamu sakit kepala 2-3 hari ni sebenarnya adalah high blood, kamu kena darah tinggi sebenarnya. Kita duk telan lepas Panadol, lepas Panadol. Dia tak akan hilang sekejap tu ada. Jadi itu adalah tugas siapa? Doktor dalam agama ini ibarat faqih ataupun mujtahidin tadi, a'imah tadi. Mereka lah yang akan mengistinbatkan, ataupun mereka daripada hadis tadi mereka ambil buat hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan berdasarkan ilmu-ilmu yang mereka ada, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu hadis, usul hadis, mustalah hadis, dan ilmu alat yang lain. Mereka letakkan ini adalah hukum sesuatu amalan, dan inilah dia memudahkan bagi kita untuk mengamalkan segala ibadat yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang yang tidak pernah baca biografi imam-imam mazhab, Imam Abu Hanifah contohnya, Imam Syafi'i rahmatullah alaih contohnya, maka kita tak rasa kehebatan mereka. Kita tak rasa kehebatan mereka. Kenapa? Kita tak pernah belik biodata mereka. Biodata mereka kita pernah lihat. Kita hari ini lebih cenderung kepada lihat biodata artis pula, ya. Pemain bola sepak kita tahu semua. Dia suka warna apa kita tahu. Dia makan apa pagi-pagi kita tahu. Tapi Imam Syafi'i, imam mazhab kita tak tahu apakah hobi dia,
Kan? Dari mana dia belajar, umur berapa dia belajar, kenapa kita tak minat, tak ambil tahu. Bila kita tak ambil tahu, kita ingat Imam Syafi'i ni macam pakcik Syafi'i kita kat rumah. La haula wala quwwata illa billah. Kan? Imam Abu Hanifah satu orang yang hebat. Disebut Imamul A'zam, imam yang paling besar antara empat-empat imam mazhab ni. Begitu hebatnya Imam Abu Hanifah ni. Satu orang di zaman Imam Abu Hanifah, dua pasang, satu pasang suami isteri. Sang suami cakap, kemudian panas sejuk, biasalah suami isteri. Sedangkan lidah lagi tergigit orang katanya. Kemudian bila dah panas tu, isteri pun marah, suami pun marah. Suami cakap apa? Suami bersumpah. Aku bersumpah. Dia kata, aku bersumpah, selagi mana engkau tidak bercakap dengan aku, selagi itulah aku tak cakap dengan kau. Sang suami kata, aku bersumpah dengan nama Allah, selagi mana kau tak start cakap dulu, aku tak akan start cakap. Isteri pun dah tengah marah, meter tengah naik, sama-sama naik. Isteri pun balas juga, okeylah, baiklah, aku juga bersumpah, selagi abang tak bercakap, saya tak cakap juga. Sudah. Malam tu tak apalah, panas lagi kan. Dia tengah panas lagi, tak terfikir. Malam tu nak tidur baru fikir, apa aku sumpah tadi tu. Isteri pun duk fikir, apa aku sumpah tadi. Bahaya ni. Tak bercakap. Sang suami duk fikir-fikir, isteri dah tengah cantik lagi ni. Kalau talak nanti rugi pula dia kata. Maka di zaman itu mereka ada keinginan, ada zor, talak untuk mentahqiqkan sesuatu masalah. Maka sang isteri, dia telah pagi-pagi bergerak pergi kepada satu orang imam juga, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bukan, sang suami dulu. Dia pergi kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah alaih. Bila cerita kepada Imam Abu Hanifah, aku telah bersumpah begini. Imam Abu Hanifah kata, kau hebat naik. Keluar masuk dulu pula, kau hebat naik. Tak ada masalah, dia kata. Balik cakap dengan isteri kamu. Tak apa ke Imam? Tak apa, balik cakap saja. Bila dia balik rumah, dia mula cakap dengan isteri dia. Dah pecah sumpah tu, dah cakap tadi, dia bersumpah, dia bercakap. Bila dah bercakap, sang isteri tak puas hati lagi. Mana boleh Imam Abu Hanifah telah menghalalkan apa yang haram, dia kata. Dia tak puas hati lagi. Bila tak puas hati, pergi cari imam yang kedua, ini Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah alaih. Bila jumpa Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah alaih, bila cerita A sampai Z, Imam Sufyan Ats-Tsauri marah. Dia kata, macam mana Imam Abu Hanifah boleh menghalalkan apa yang diharam Allah Subhanahu Wa Taala? Mana boleh? Dia telah bersumpah. Selagi mana salah seorang tak tercakap, selagi itulah sumpah itu tetap. Tak langgar sumpah tadi. Bila dah bercakap, barulah langgar. Maka baiklah, kita pergi sama-sama jumpa Imam Abu Hanifah. Maka kedua-dua mereka bawa sang suami juga pergi ke rumah Imam Abu Hanifah rahimahullah alaih. Bila jumpa Imam Abu Hanifah rahimahullah alaih, Imam Sufyan Ats-Tsauri kata, wahai Imam Sa'ad, dia kata, betul ke kamu bagi masalah hukum fatwa macam ni? Sumpah masih tak pecah. Dia kata, betul. Macam mana? Cuba kamu fikirkan. Bila sang suami kata, aku bersumpah dengan nama Allah, selagi kamu tak start cakap, aku tak start cakap. Bila suami habis sumpah, isteri pula bersumpah. Bila isteri bersumpah, sumpah pun cakap juga kan. Bila dah cakap, maka sumpah telah hancur, telah pecah. Maknanya di sini suami, bila suami kata jumpa Imam Abu Hanifah tadi, bila Abu Hanifah kata sumpah telah dilanggar, maka dia balik, dia pun bercakap dengan isteri. Bila bercakap isteri, sumpah juga telah pecah, maka isteri pun boleh bercakap dengan dia. Jadi masalah settle. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebarang orang yang boleh menyelesaikan masalah yang rumit sedemikian rupa. Orang yang tinggi kecerdikannya, orang yang tinggi kewarakannya saja yang boleh menyelesaikan segala masalah tadi, tuan-tuan. Hari ini kita nampak setengah-setengah kita baca daripada kitab, daripada YouTube, Facebook sebagainya, setengah-setengah tokoh-tokoh tertentu kita kata hebat hafalannya, hebat ingatannya. Tapi kalau kita kaji ulama-ulama dahulu, lebih hebat hafalannya dari perbandingan kita ni, tuan-tuan. Lagipun mereka ini adalah hidup di kurun salasah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni. Kurun yang terbaik adalah kurun aku. Kemudian thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun selepas aku dan kurun selepas aku. Imam Abu Hanifah termasuk daripada golongan
tabi'in, kibarut tabi'in. Mana dia termasuk dalam kurun terbaik. Kita ni dalam kurun apa tuan-tuan? Kurun dekat nak kiamat dah. Kurun dekat nak turun darjah. Jadi ini sebagai mukaddimah tuan-tuan. Satu orang imam mazhab, jangan ingat dia berijtihad pakai kepala fikiran sendiri macam tu saja. Mereka ada ilmu-ilmu alat yang mana membolehkan mereka berijtihad terhadap satu masalah. Begitu juga Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tadi Imam Abu Hanifah, mungkin ada orang yang mazhab Hanafi di sini, orang Pakistan tak ada. Tak ada, alhamdulillah, semua Syafi'i kan. Imam Syafi'i kita, ya, satu ketika seorang raja di zaman dia. Begitu juga orang dulu bercakap dengan isteri, cakap, lepas tu dah bergaduh kan. Sang isteri kata kepada suami, kata, "Oi jahannami." Makna apa? Wahai penduduk neraka. Oh, bila cakap penduduk neraka, sang suami marah lah. Maka dia bersumpah juga. Bila marah dia bersumpah. Bukan bersumpah, dia ta'lib. Dia letak ta'lib. Kalau aku betul-betul penduduk neraka, kamu akan jatuh talak. Sudah. Kalau betul-betul hakikatnya aku penduduk neraka, jahannami, jatuh talak kamu. Maka pergi jumpa imam pertama. Imam pertama kata jatuh, tak boleh jawab. Jumpa imam kedua tak boleh jawab. Akhir sekali berjumpa imamuna, Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i kata, okey, baiklah, aku nak tanya kamu. Kamu dalam seluruh hidup kamu 60 tahun ni, kamu pernah tak dalam satu ketika takut pada Allah? Kamu meninggalkan sesuatu kerana takut pada Allah, pernah tak? Dia fikir mari, dia kata, ada. Satu ketika isteri aku tak ada di rumah, aku pulang daripada safar, aku masuk dalam rumah, kemudian aku lihat pembersih rumah, tukang gaji sedang membersih bilik tidur. Tukang gaji betul-betul pun cantik. Dia masuk dalam bilik, maka terdetik dalam hati dia untuk melakukan sesuatu yang sumpah. Maka dia kunci pintu daripada dalam. Bila dekat dengan perempuan tadi, maka perempuan tadi kata apa? Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Maka bila dia sebut macam tu, perasaan hati dia rasa takut pada Allah, maka dia cancel perbuatan nak melakukan sesuatu dengan perempuan tadi. Maka dia kata pada Imam Syafi'i, perbuatan itu aku tinggalkan semata-mata kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Syafi'i kata apa? Kamu bukan penduduk neraka. Kok mana pula? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih, waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada hari berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala, baginya akan dapat jannatan, dua syurga. Jadi kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kamu tinggal perbuatan dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kamu mati kelak, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dua syurga pada kamu. Kamu bukan penduduk syurga, bukan satu syurga, malah kamu dapat dua syurga. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kehidupan dunia ni seolah-olah kehidupan syurga. Kehidupan dia dengan senangnya, dengan berkatnya, dengan tak serabutnya, kehidupan seolah-olah dalam syurga. Mana di dunia ni dapat syurga, di akhirat kelak dapat syurga yang hakiki. Itu maksud jannatan, dua syurga. Satu tafsir lagi bermaksud di sini adalah di syurga kelak dia akan memang dia dapat dua syurga. Macam sekarang ini ada setengah daripada kita yang mana kahwin lebih daripada satu kan, ada dua rumah, satu di Ipoh ni, satu di KL. Begitu juga dalam syurga kelak dia akan dapat dua syurga. Kita mengaji boleh lah. Mari mengenal hadis. Hadis merupakan sumber hukum di dalam syariat Islam selain Al-Quran, ijma' dan qiyas. Sumber dalam syariat kita ada 4: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Hal ini menggambarkan kedudukan hadis adalah merupakan sumber rujukan kedua dalam syariat Islam selepas Al-Quran itu sendiri. Jadi maka kedudukan hadis ini adalah kedudukan yang kedua selepas Al-Quran itu sendiri. Jadi pengertian hadis dari segi bahasa, hadis dikatakan sejak dari sekarang. Dalam hari kiamat juga adalah merupakan waqiah, cerita. Dalam hari kiamat nanti pelbagai cerita yang akan kita tempuhi, tuan-tuan. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada. Walau bagaimanapun ulama mempunyai pelbagai qaul, yakni pendapat dalam mendefinisikan maksud sebenar hadis.
Hadis boleh ditarifkan sebagai sabda, yakni perkataan, qaul, yang kedua fi'il, yakni perbuatan, serta takrir, yakni persetujuan daripada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan syariat, ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Jadi sebab penamaan hadis seperti mana saya bagi tahu tadi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi telah menjelaskan bahawa maksud hadis adalah baharu, adalah lawan kepada qadim, yakni azali, asal. Jadi hadis itu adalah baharu, takabulnya, lawannya adalah qadim, yakni kalamullah. Sebagaimana yang diketahui umum bahawa kalamullah, yakni Al-Quran adalah qadim, yakni asal, begitulah pasangannya iaitu kalamur Rasul adalah hadis, yakni baharu. Setengah muhaddisin berpendapat bahawa hadis sebenarnya adalah penamaan kepada kisah ataupun cerita. Seperti mana firman Allah Ta'ala, hal ataka hadithul ghasyiyah. Disebabkan dalam satu cerita juga, ghasyiyah, adakah telah sampai kepada kamu berita-berita hari kiamat, hadithul ghasyiyah. Jadi hadis ini adalah berita-berita, cerita-cerita hari kiamat. Maka disebabkan dalam cerita itu dia ada apa? Qaul, dia ada percakapan, fi'li, dia ada perbuatan, dan dia ada ahwal, hal ehwal, keadaan. Kan dalam cerita dia ada percakapan, kan ada cerita bisu saja. Sudah tentu dia ada qaul, percakapan. Dalam cerita juga ada action, perbuatan. Dalam cerita ada perbuatan, dalam cerita ada hal-hal, ahwal, sedih, suka, duka, keadaan getir, keadaan tenang dan sebagainya. Jadi antara hadis dan sunnah. Hadis ini tuan-tuan, ulama telah mendefinisikan hadis kepada kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw ahwalin. Apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi qaul, nisbat kepada Nabi, bahawa Nabi SAW bersabda fulan, 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 hakaza, hakaza, hakaza. Ataupun yang kedua, dinisbatkan mengenai fi'li Nabi, bahawa ra'aitun Nabi SAW yaf'alu kaza wa kaza. Aku melihat, seorang sahabat berkata, aku melihat Nabi SAW membuat satu perkara, satu perkara, satu perkara. Ataupun hal ehwal keadaan Nabi, hal ehwal Nabi berjihad di jalan Allah, Nabi berdakwah di jalan Allah, Nabi berada di Mekah, di Madinah. Apa saja, kullu ma udhifa, apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, itu disebut hadis. Tapi di sini tak kira lagi sama ada nisbat itu adalah secara sahih ataupun tidak, itu secara umum. Dia tak masuk lagi. Maknanya dia tak kira lagi. Apa saja, sama ada nisbat itu secara dhaif ataupun nisbat itu secara sahih ataupun nisbat itu secara maudhu', palsu. Semua disebut hadis. Sebab hadis palsu pun mereka sebut hadis palsu juga kan. Hadis dhaif pun mereka sebut hadis dhaif. Jadi apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi SAW itu hadis. Adapun sunnah adalah nama kepada amalan baginda sallallahu alaihi wasallam dan tariqah yang ditunjuk ajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, diajar kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Amalan dan tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Jadi hubungan hadis dan sunnah itu tuan-tuan, ulama telah membuat ianya ada beberapa nisbah. Hadis dengan sunnah. Setengah ulama kata hubungan di antara hadis dengan sunnah itu nisbat dia, kita belajar mantik sikit mana ni. Nisbat dia dipanggil nisbat taraduf ataupun nisbat tasawi. Nisbat tasawi ni maknanya, kalau kita belajar mantik, kullu insanin haiwanun. Setiap insan itu haiwan. Sudah. Jangan kita faham haiwan dengan tu. Haiwan dalam bahasa mantik. Kullu insanin haiwanun wa kullu haiwani insanun. Setiap insan itu haiwan dan setiap haiwan itu insan. Itu nisbat tasawi. Itu nisbat tasawi. Jadi kalau ulama yang berpendapat bahawa hadis itu nisbat tasawi atau taraduf, dia kata hadis itu sama dengan sunnah. Jadi setiap hadis itu sunnah dan setiap sunnah itu hadis. Itu nisbat yang pertama. Nisbat yang kedua, setengah ulama kata nisbat mereka adalah umum dan khusus mutlak. Yakni bila sebut hadis, dia adalah umum. Bila sebut hadis, dia adalah umum. Sama hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu', semuanya termasuk hadis. Tapi bila sebut sunnah,
Bila sebut sunnah, dia akan jadi khusus, yakni hanya hadis yang dinisbatkan secara sahih saja kita boleh sebut sunnah. Itu maksud nisbat umum dan khusus mutlak. Jadi bila sebut sunnah, semua itu hak betul dah. Tu duit Kelantan dah. Hak betul dah. Tapi bila sebut hadis, tak tahu lagi betul ke tak betul. Dia umum. Jadi hadis itu khusus, sunnah itu khusus dan hadis itu umum. Boleh faham ya tuan-tuan? Tak ada ilmiah sangat, sikit-sikit santai-santai je, insyaAllah kita akan bagi faham secara santai saja. Itu nisbat yang kedua. Nisbat yang ketiga, ada ulama mengatakan di antaranya mempunyai nisbat tabayun. Berapa puluh tabayun? Tadi taraduf, yang kedua umum khusus mutlak, yang ketiga tabayun. Tabayun maknanya nisbat yang bercanggah. Yani hadis-hadis lah, hadis-hadis lah, sunnah-sunnah lah. Maknanya hadis itu adalah benda lain, sunnah itu benda lain. Itu nisbat tabayun. Sebenarnya di dalam hadis dan sunnah ini juga setengah ulama ada juga yang membezakan di antara, tadilah nisbat tabayun membezakan di antara hadis dan sunnah. Sebab itulah kita baca qaul Imam Abdul Rahman Al-Mahdi, seorang ulama hadis. Dia kata As-Sawri al-Imamu fil hadis. As-Sawri al-Imamu fil hadis. Sufyan Sawri itu adalah imam dalam hadis. Kemudian Al-Auza'i al-Imamu fis sunnah. Kemudian Auza'i adalah imam dalam sunnah. Wal Malik, dan Imam Malik al-Imamu fihima. Imam Malik adalah imam dalam kedua-duanya. Tengok, pertama dia kata Sufyan Sawri imam fil hadis. Kemudian Auza'i imam fis sunnah. Jadi seolah dia membezakan, yang ini tuan guru kepada imam, yang ini tuan guru kepada hadis, yang ini pula tuan guru kepada sunnah. Jadi seolah-olah mereka, Imam Abdul Rahman Al-Mahdi juga termasuk daripada golongan ulama yang membezakan di antara hadis dan sunnah. Wal Malik imamu fihuma, dan dia kata lagi Imam Malik adalah imam dalam kedua-duanya. Jadi imamu fil hadis wal imamu fis sunnah, imamu fis sunnah. Itulah di antara nisbat di antara hadis dan sunnah. Faham tuan-tuan? Kau nak bagi nak sekali lagi? Baiklah. Abi masa nak saja. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara hadis pula, ulama berselisih pendapat pula. Adakah hadis itu disebut kepada fi'il, qaul dan ahwal Nabi saja, ataupun ia juga disebut kepada fi'il, qaul dan ahwal selain Nabi, yakni sahabat dan tabi'in. Selisih pendapat pula situ. Segolongan besar ulama kata hadis, bila sebut hadis, ia hanya khusus kepada af'al, perbuatan Nabi, aqwal, perkataan Nabi, dan ahwal Nabi SAW. Selain daripada Nabi, yakni sahabat dan tabi'in, ianya tak disebut hadis. Ianya tak disebut hadis, ianya disebut khabar ataupun athar. Disebut khabar ataupun athar. Namun ada segolongan ulama juga mengatakan hadis, bila sebut hadis itu bukan khas kepada Nabi SAW saja. Bila sebut hadis bukan khusus pada Nabi SAW saja. Bila sebut hadis maknanya dia adalah af'alun Nabi SAW wassahabah wa tabi'in, aqwalun Nabi SAW wassahabah wa tabi'in, ahwalun Nabi SAW wassahabah wa tabi'in. Yani segala af'al, aqwal, perkataan, perbuatan, ahwal Nabi, sahabat dan tabi'in, kesemua itu juga disebut hadis. Begitu juga dalam sunnah. Dalam sunnah juga ada pertelikahan yang sama. Ada setengah ulama kata bila sebut sunnah hanya dikhususkan kepada sunnah Nabi SAW saja. Selain daripada itu, yakni tabi'in ataupun sahabat, ianya bukan disebut sunnah. Ianya tidak disebut sunnah. Kalau perbuatan ataupun perkataan itu dinisbatkan kepada sahabat, ianya disebut sunnatus sahabah, sunat sahabat saja. Dia tak disebut sunnah secara mutlak, disebut sunnah sahabat. Ataupun perbuatan perkataan itu dinisbatkan kepada tabi'in, mereka sebut sunnah tabi'in. Ataupun perbuatan perkataan itu dinisbatkan kepada khulafaur rasyidin, dan khalifah yang keempat itu, maka ianya disebut sebagai sunnatul khulafa rasyidin, sunnah khulafaur rasyidin.
Ini di antara perselisihan ulama. Jadi dari segi istilahnya, perselisihan dari segi istilah saja tuan-tuan. Perselisihan dari segi istilah, ia tidak akan mendatangkan perselisihan dari segi kandungannya. Kandungan tetap sama. Kenapa ulama kata la masyahata fil istilah? La masyahata fil istilah. Tidak ada pergaduhan dalam istilah. Dari segi istilah tak ada pergaduhan. Contohnya di Perak ni, sekolah-sekolah di Perak ni dia letak istilah apa? Kalau loceng berbunyi 2 kali, makna itu tanda kita boleh berhenti kelas pergi makan. Kalau 2 kali, maknanya itu boleh berhenti kelas pergi kantin makan. Tapi kalau di kelasan bunyi loceng 2 kali, itu tanda daripada kantin masuk kelas. Tak apalah istilah, mereka masing-masing, tak ada masalah lah. Istilah la masyahata fil istilah. Jadi istilah yang ulama buat ni tuan-tuan adalah untuk memudahkan kita. Istilah yang dibuat ni adalah untuk memudahkan kita, bukan untuk apa. Okey. Kemudian tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya, perbezaan hadis dengan ilmu hadis. Kita kena puas fikiran sikit kan mana ni. Tak susah mana pun. Kita kena puas sikit sebab kita kena faham hadisnya apa. Supaya kita tidak terlalu dungu bila berbicara tentang hadis, supaya kita tidak mudah diputar belikkan oleh setengah mereka yang suka memutar belikkan. Jadi paling kurang kita belajar tentang hadis ni, kita faham sedikit selok belok hadis, tak mudahlah kita diperdayakan atau kita ditipu, InsyaAllah tuan-tuan. Jadi satu hadis, satu ilmu hadis. Hadis tadi saya sebut kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu yang dinisbatkan, baik dari segi fi'ilnya, dari segi qaulnya, dari segi ahwalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah ilmu hadis itu sendiri. Apa yang dikatakan kepada ilmu hadis? Ilmu hadis itu Allamah Badruddin Aini rahmatullah alaihi, satu ulama besar yang mana dia telah menulis kitab Syarah Bukhari yang bernama Umdatul Qari. Dia telah memberi ta'rif ilmu hadis ini adalah huwa ilmu yu'rafu biha aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa ahwalihi. Ilmu hadis ini, bila sebut ilmu hadis, ilmu apa? Dia adalah satu ilmu yang mana dengan perantaraan ilmu tadi, satu orang itu akan dapat mengenali aqwal, yakni perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa ahwalihi, ahwal-ahwal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'rif ilmu hadis. Bila sebut ilmu hadis adalah satu ilmu yang mana dengannya kita dapat tahu mana perkataan Nabi, mana perbuatan Nabi, mana ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pada kita mengaji satu ilmu itu, kita kena tahu dia punya apa? Dia punya ta'rif dulu. Kita nak mengaji satu ilmu tu, kita kena tahu ta'rif. Apa ilmu tu? Bila sebut tauhid, apa ta'rif tauhid? Bila sebut fiqh, apa ta'rif fiqh? Kadang-kadang kita tauhid, kita pun tak tahu apa makna tauhid. Kita cepat sangat komen orang, kamu ni kurang tauhid kamu ni. Kamu ni akidah tak betul ni. Cuba tanya balik, apa akidah tu? Akidahnya apa? Cuba hurai sikit, cuba tanya dia. Ataupun tanya, dalam Al-Quran ada tak akidah? Sebiji Al-Quran kalau belik-belik ada tak akidah? Ada tak? Tak ada pun. Jadi kita kena tahu apa maksud tauhid, apa maksud akidah, apa maksud fiqh. Setiap ilmu yang kita pelajari, pertamanya kita kena tahu dia punya ta'rif ataupun definisi dia. Jadi kita telah huraikan dari ta'rif ilmu hadis, wal ilmu yu'rafu biha aqwal wa af'alu wa ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah maudhu'? Maudhu' maknanya medan. Kita nak kaji ilmu hadis ni, kita nak kaji tentang apa? Ilmu hadis ni dia berkisar tentang apa? Jadi ulama kata maudhu' ilmu hadis adalah zatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu annahu rasul. Medan kita nak kaji ilmu hadis adalah zat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi iktibar bahawa beliau, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah. Setengah ulama iskal di sini, iskal. Dengan perkataan saya lepas ni mudah untuk kita faham. Iskal maknanya persoalan. Ada iskal di sini. Setengah ulama kata zat ini, bila kita kaji tentang zat, dia adalah bidang ilmu doktor, bidang ilmu tabib dan doktor. Dia kaji tentang diri manusia kan.
Dia kaji tentang tangan manusia, kaji tentang hati manusia, kaji tentang mata manusia. Itu bidang doktor. Kemudian bila kita bagi ta'rif, maudhu' ilmu hadis ini adalah nak kaji tentang diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tak betul dia kata. Kenapa zat diri itu adalah bidang siapa? Bidang doktor. Jadi ulama yang menjawab balik dia kata sebenarnya jawapan di sini dalam maudhu' tadi kita telah beritahu zatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu annahu rasul. Kita nak kaji zat Nabi, diri Rasul bukan sekadar-kadar diri Nabi, tapi diri Nabi sebagai dengan iktibar baginda adalah seorang Rasul. Jadi bukan zat biasa, zat seorang Rasul. Kita tahu dia punya ta'rif, kita tahu dia punya maudhu'. Yang ketiga, kita akan tahu dia punya apakah gharas, tujuan kita belajar ilmu hadis. Apakah tujuan kita belajar ilmu hadis? Adalah kita nak, pertamanya kita nak falah fid darain, kita nak dapat kejayaan di dalam dua rumah. Rumah apa? Rumah dunia dan rumah akhirat. Dan kita nak selamatkan kita daripada terjebak daripada hadis-hadis yang mana? Hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang maudhu' dan sebagainya. Itu maksud kita belajar ilmu hadis. Yang utamanya kita nak dapat kejayaan. Falah. Apa erti falah? Falah maknanya satu kejayaan yang mana selepas itu tiada lagi kegagalan. Falah itu dikatakan pada satu penghampiran, selepas itu tiada lagi sebarang apa? Sebarang kejauhan. Jadi apabila kita belajar hadis ini, maksud kita nak dapat kejayaan dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, perempuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi sekali lagi. Tengok muka surat 10. Apakah pula yang dikatakan pada khabar? Pengertian khabar. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan juga di sini bahawanya di sisi muhaddithin, khabar adalah satu bidang yang hampir sama dengan hadis. Khabar, kita selalu dengar khabar. Khabar ini juga setengah muhaddisin kata ianya juga adalah hadis. Jadi setengah kata khabar adalah satu bidang yang hampir sama dengan hadis. Namun begitu, hadis dapat ditakrifkan kepada segala apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala khabar adalah segala apa yang datang daripada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat. Jadi tuan-tuan, seperti mana saya sebut daripada awal tadi, mengenai hadis dan khabar juga ada berlaku sedikit pertikaian ataupun percanggahan dari segi definisi antara ulama. Setengah ulama kata dua-dua mempunyai nisbat taraduf, yakni seperti mana hadis itu juga khabar, seperti mana khabar itu juga hadis. Tapi setengah ulama, khususnya Allamah Ibn Hajar Asqalani kata hadis dan khabar ini mempunyai umum dan khusus mutlak. Nisbatnya apa? Umum dan khusus mutlak, yakni setiap hadis itu khabar, tapi tidak semestinya setiap khabar itu hadis. Setiap hadis itu khabar, jadi hadis itu khusus. Setiap hadis itu khabar, tapi setiap khabar itu tidak semestinya hadis. Jadi siapa khusus, siapa umum di sini? Khabar ke hadis? Khabar itu khusus. Khusus untuk apa? Untuk para sahabat saja. Sahabat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat dan tabi'in kita sebut khabar, dan khususnya yakni hadis itu hanya khusus pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dipanggil nisbat umum dan khusus mutlak. Jadi hadis itu khusus, khabar itu umum. Kita nak faham benda ni tuan-tuan. Sekali saya tanya tuan-tuan, ya, apakah nisbat di antara Rasul dan Nabi? Ini azan azan radio saja kan? Rasul dan Nabi. Jadi sebenarnya Rasul dan Nabi juga mempunyai nisbat yang sama, yakni nisbat umum dan khusus mutlak. Jadi setiap Rasul itu adalah Nabi, akan tetapi tidak semestinya setiap Nabi itu Rasul. Jadi Rasul itu khusus dan Nabi-Nabi itu umum. Nabi-Nabi mempunyai 124,000 anbiya, 124,000 Nabi-Nabi. Rasul 25 orang Rasul saja, 25 orang Rasul saja. Jadi setiap Rasul itu Nabi, tapi tidak semestinya setiap Nabi itu Rasul. Bagaimana hubungan Rasul? Bagaimana pula hubungan Nabi dengan wali? Nabi dengan wali macam mana? Hubungannya sama juga. Jadi setiap Nabi itu wali. Setiap Nabi itu wali, tapi tak semestinya setiap wali itu Nabi.
Kenapa? Nabi ini adalah satu benda yang mana dia panggil bukan ikhtiar. Dia bukan dalam pilihan kita, dia adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang Allah Taala nak jadikan Nabi, maka dia akan dipilih jadikan Nabi. Satu orang itu beribadat 70,000 tahun, kalau diberi kesempatan sujud 70,000 tahun, diberi kesempatan, dia tidak akan naik ke darjah Nabi. Paling tinggi dia akan naik darjah da'i saja. Tapi wali itu adalah satu benda yang mana umur ikhtiar, satu benda yang mana ikhtiari, benda yang boleh kita ikhtiarkan. Kita boleh usaha. Mana kita jaga mata kita, telinga kita, kita jaga ibadat kita jaga diri kita daripada terjebak dengan dosa. Maka kita akan satu hari kita akan diangkat darjah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang wali. Seperti mana dalam hadis kursi, satu orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kuntu sam'al ladzi yasma'u biha. Bila mana satu orang itu beribadat sehingga tak cukup yang fardu, dia tambah yang nawafil, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata, kuntu sam'al ladzi yasma'u biha, maka aku akan menjadi telinganya yang mana dengannya dia akan mendengar, aku akan menjadi matanya yang mana matanya dia akan melihat, aku akan menjadi tangan yang mana dengannya dia memegang, aku akan menjadi kakinya yang mana dengannya dia akan berjalan. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya orangnya akan diangkat menjadi wali. Penglihatannya adalah penglihatan Allah, perjalanannya adalah perjalanan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah. Jadi wali ini satu benda yang boleh diikhtiar, boleh diikhtiar. Ya, tapi Nabi itu benar pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak cerita tadi tentang umum dan khusus mutlak. Pergi jauh. Begitu juga satu lagi asar. Kita nak terang benar jelas supaya kita dapat membezakan apa itu hadis, apa itu khabar, apa itu asar. Asar pertelingkahan yang sama. Setengah daripada golongan besar ulama mengatakan seperti mana hadis itu juga asar. Mana bila sebut asar dia juga hadis. Bila sebut hadis dia juga asar. Tapi setengah ulama lain mengatakan hadis itu hanya khusus kepada perbuatan, perkataan, ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun asar itu hanya khusus kepada perbuatan, perkataan dan ahwal sahabat dan tabi'in sahaja. Jadi bila kita mari baca dalam kitab-kitab, bila jumpa perkataan khabar, mana kita cam itu adalah yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar perkataan khabar wahid. Khabar wahid. Jadi hadis ahad. Khabar wahid mana hadis ahad. Begitu juga kita dengar asar sahabat. Maknanya itu bukan hadis. Ianya hanyalah perkataan atau perbuatan ataupun ahwal sahabat saja, bukan hadis. Kalau hadis ia hanya khusus kepada siapa? Pada Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi muka surat 10 tadi saya baca juga matan dia. Ada juga yang mengatakan di antara keduanya mempunyai hubungan umum dan khusus mutlak. Yakni hadis khusus, khabar adalah umum. Iaitu setiap hadis itu adalah khabar. Bila sebut hadis dia juga adalah khabar. Dan tidak semestinya setiap khabar itu adalah hadis, tapi tak semestinya setiap khabar itu hadis. Terdapat sekalian ramai muhadis yang mengarang kitab berkenaan dengan hadis dan periwayatannya. Walau bagaimanapun hadis-hadis yang masyhur dan sering menjadi rujukan para ulama adalah hadis-hadis pertamanya daripada hadis Imam Bukhari yang disebut sebagai kitab Bukhari. Yang kedua hadis yang dikarang oleh Imam Muslim yang disebut sebagai kitab Muslim. Yang ketiga Imam Abu Daud disebut sebagai kitab Abu Daud. Yang ketiga Imam Tirmizi disebut kitab Tirmizi, Jami' Tirmizi. Dan seterusnya kitab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kitab Muwatta, Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini dikarang oleh dua orang ulama, satu Imam Muhammad, satu lagi Imam Malik. Jadi dua-dua kitab ini kita sebut sebagai Muwattain. Bila sebut Muwattain, ulama sebut Muwattain, maknanya dua Muwatta, satu Muwatta Imam Malik, satu lagi Muwatta Imam Muhammad. Dan satu lagi kitab Imam Ibnu Majah disebut sebagai Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan, semua kitab-kitab ini disebut sebagai Sihah Sittah, kitab 6 yang sahih, kitab Sihahus Sittah, ataupun juga disebut sebagai Kutubus Sittah, Kutubus Sittah, ataupun juga disebut sebagai Sunan Sittah. 3 nama bagi dia. Tak heran kan ada orang begini 3 nama. Jo pun nama dia, Ahmad pun nama dia, balik kampung nama lain pula. Begitu juga di sini ada 3 nama. Pertama apa? Kutubus Sittah. Yang kedua Sunan Sittah.
Yang ketiga sihah sittah, jadi kitab 6 yang sahih. Jadi tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi saya nak pergi. Bila sebut hadis, kita nak tahu apakah hadis dhaif, apakah hadis maudhu'. Sebelum kita nak tahu apakah itu hadis sahih ataupun hadis dhaif, kita kena tahu apa itu hadis apa hadis sahih. Walaupun hadis sahih ini kedudukan dia pada muka surat 74, tapi malam ini saya nak sentuh sikit. Apakah kriteria menjadikan satu hadis itu sebagai hadis sahih? Saya nak sebut secara mudah saja. Pertama, hadis sahih itu kandungan isinya tidak bercanggah dengan Al-Quran. Tidak mungkin satu hadis itu isinya bercanggah dengan Al-Quran, walaupun secara zahirnya dapat bercanggah. Ini kerja ulama yang akan menyelesaikannya. Kita orang awam ni, kita nampak zahir bercanggah. Kerja ulama lah yang akan menyelesaikannya. Yang pertama. Yang keduanya, sanadnya haruslah bersambungan. Ittisalus sanad. Sanad hadis tadi mestilah bersambungan. Maknanya satu orang itu meruatkan satu hadis tadi, contohnya fulan Ahmad, contohnya seorang perawi, dia ambil hadis daripada syekh dia Mahmud. Jadi Ahmad dan Mahmud ini mesti hidup satu zaman, dan Ahmad ini mestilah talaqi, dia mestilah berdepan, secara berdepan dia belajar daripada Mahmud tadi. Jadi keduanya, kriteria, ciri-ciri hadis sahih itu mestilah bersambungan sanadnya. Kalau hadis itu putus, maka hadis itu disebut sebagai hadis maqtu'. Maka bila hadis maqtu', dia tak akan masuk dalam hadis sahih dah, dia akan keluar menjadi hadis dhaif. Hadis terputus dia akan keluar jadi hadis dhaif. Okey. Yang ketiganya, perawi mestilah adil. Perawi, nak jadi perawi itu mestilah adil. Adil dikatakan pada sifat orang mukmin yang sentiasa melazimi sifat warak dan takwa. Yang dikatakan sifat warak itu dia sentiasa mengelakkan perkara-perkara yang bercanggahan dengan sifat warak, seperti minum air berdiri. Kita minum air berdiri, kadang-kadang tak apalah, kadang-kadang darurat kan. Atau keduanya, kita minum air zam-zam boleh berdiri. Ataupun makan yang mana di kedai-kedai yang tak jaga orang tak semayang ke tak semayang kan, kencing berdiri atau gelak ketawa dengan suara yang terlalu kuat. Kalau dia gelak ketawa, duduk bilik sana dengar macam ni. Ni Nazmi ni ketawa. Ada nama Nazmi ni, tidak berkaitan nama dia masih hidup ataupun yang telah mati ya. Jadi nak cerita di sini, ini adalah sifat adil. Jadi nak kata nak jadi satu orang perawi itu mestilah adil, bukan main-main saja. Kalau tak ada kategori-kategori sifat-sifat ni, akan kita tolak. Yang keempat adalah perawinya adalah orang yang dhabit dan kuat ingatan. Dhabit ni maknanya bila dengar hadis daripada guru dia memelihara hadis tadi. Sama ada dhabit kitabi, dia tulis. Kita ini dhabit handphone ni. Kita take terus, kita catat. Ataupun dhabit, ataupun dipanggil dhabit sadri. Dia ingatkan terus. Dia perhati, maka dia hafal, dia masukkan dalam memori dia. Ada orang yang mana mempunyai memori, memori dia bagus, maka dia dengar, dia simpan dalam memori dia. Pertama kita ni sebabkan banyak makan Maggi, kurang orang macam ni ya. Jadi apa disebut dhabit, perawinya itu mestilah dhabit dan kuat ingatan. Yang ketiga, hadis itu adalah, yang seterusnya adalah hadis itu tidak syaz. Apa pula syaz ni? Maksudnya yang dimasukkan dengan tidak syaz adalah hadis yang didatangkan oleh seorang perawi yang siqah itu tidak bercanggah dengan hadis yang didatangkan oleh orang perawi yang lebih siqah daripadanya. Dia siqah dah, perawi itu siqah dah, dia boleh dipercayai dah, tidak berdusta dan sebagainya. Tapi bila mari dia bawa hadis, bila hadis itu bercanggah dengan perawi-perawi lain yang lebih siqah daripadanya, maka hadis itu disebut sebagai hadis syaz. Yang seterusnya adalah hadis itu tidak ada ilal, tidak ada sebarang kecacatan. Dalam hadis tadi tidak ada sebarang kecacatan. Jadi kecacatan ni bukan sebarangan orang boleh cek kecacatan hadis. Dia memerlukan satu ilmu yang kedalamannya seperti lautan, mahir dalam hadis. Bukan boleh belajar 2-3 tahun, pergi fulan-fulan mulut, balik buat PhD, dia kata dia boleh dah. Nak cam ilal ni bukan sembarang orang. Seperti mana ada satu kisah Imam Abu Zur'ah, satu orang datang pada dia, dia bawa satu hadis. Dia kata, Imam Sahab,
Aku baca satu hadis ni, cuba kamu cek di mana ilal, mana cacatnya. Maka dia bahasa qala haddatsana fulan haddatsana fulan haddatsana fulan 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 qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakaza wa hakaza wa hakaza. Dia baca hadis depan Imam Abu Zar'ah. Imam Abu Zar'ah kata hadis ni, perawi ni dengan perawi ni sepatutnya tidak ittisal. Perawi ni dengan perawi ni sepatutnya ada seorang lagi tengah ni. Perawi ni sepatutnya direct. Dia sebut 10 tempat ada kecacatan. Maka orang tu kata mana dalilnya? Dia kata dalil tak ada. Sebab apa? Nak cam satu hadis itu ada ilal, cacat cacat, dia tidak ada satu ukuran. Dia satu amrun zauqi dia panggil, satu amrun wijdani. Satu perkara yang mana dari dalam firasat. Seperti mana hari ni tukang emas kan, kita bawa pergi emas pada dia, kita tunjuk. Sekali pandang saja dia kata ni tak original lagi. Mana tahu? Tengok, mana tahu. Sebab apa? Dia amrun wijdani. Satu orang telah melibatkan dalam bidang emas ni beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun. Sekali tengok, seperti mana orang Melayu kata, sekali sekilas ikan di lautan boleh cam jantan betina. Begitulah. Jadi begitu juga dalam mengecam ilal ni, dia ada satu amrun wijdani. Jadi Imam Abu Zar'ah kata 10 tempat ada ilal. Kamu tak percaya, kamu try pergi kepada Imam Muslim, tak silap saya. Maka kawan tu bawa pergi hari yang sama, pergi jumpa Imam Muslim. Bila pergi jumpa Imam Muslim pun tunjuk tempat yang sama seperti mana yang ditunjuk 10 tempat yang ditunjuk oleh Imam Abu Zar'ah tadi. Dia kata tempat ni tak betul, sini tak betul, sini tak betul, sini tak betul. Kawan tu kata mana dalil? Dalil tak ada. Dalil tak ada. Kalau kamu tak percaya, kamu pergi pada satu orang lagi Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi. Pergi jumpa dia. Maka kawan tu pula safar pula pergi jumpa Imam Abu Hatim Ar-Razi. Alhamdulillah, Imam Abu Hatim juga tunjuk tempat yang sama, 10 tempat seperti mana yang ditunjuk oleh Imam Abu Zur'ah, Imam Muslim dan Imam Abu Hatim. Maka ketiga-tiganya, maka orang tadi kata, aku bersumpah sesungguhnya ilmu ilal hadis ini adalah satu ilmu yang mana tidak boleh diproofkan dengan bukti-bukti, tapi dia adalah satu amrun wijdani. Jadi orang yang waru, orang yang jaga takwa dia, orang yang jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi perasaan ini. Imam Bukhari pun tuan-tuan, yang mana dia masukkan lebih kurang 6,000 hadis dalam kitab Bukhari itu, daripada 600,000 hadis, kemudian filter tapi jadi 1,000 hadis. 1,000 hadis dia filter tapi lagi sampai 6,000 hadis saja. Dan selepas dia tapis hadis tadi, sebelum dia telah menulis kitab hadis dia itu, di Rawdatul Jannah, di kebun Nabi, yakni di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis hadis. Dan sebelum setiap hadis dia tulis itu, dia mandi dulu. Selepas dia mandi, dia pakai baju cantik-cantik, pakai bawang, dia semayang istikharah 2 rakaat. Minta petunjuk pada Allah, adakah hadis yang aku nak tulis ni sahih ke tak sahih. Ni selepas melalui proses-proses hadis dah ni. Bukan main istikharah ikut dah macam tu. Selepas melalui proses-proses dah ni, barulah dia istikharah. Bila istikharah, barulah dia murakabah dengan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala letakkan ilham. Bila dia yakin betul-betul bahawa hadis itu sebetul-betulnya sahih, sememangnya sahih, barulah dia tulis hadis itu dalam kitabnya yang diberi nama Bukhari. Begitulah lebih kurang 6,000 hadis yang dimasukkan dalam kitabnya Al-Bukhari. Maka disebabkan itulah ulama telah bersepakat mengatakan kitab hadis Bukhari adalah asahhul kitab ba'da kitabillah. Asahhul kutub ba'da kitabillah, adalah kitab yang paling sahih selepas kitab Allah, yakni Al-Quran. Selepas Al-Quran, maka kedudukan yang sahihnya adalah kitab hadis sahih Bukhari. Tapi pula tuan-tuan, jangan kita ingat hadis-hadis yang lain selain daripada hadis Bukhari itu tak sahih atau kurang kesahihannya. Allamah Abdul Rashid An-Nu'mani. Abdul Rashid Nu'mani seorang muhaddis di Pakistan. Hadis-hadis dalam Ibnu Majah, dalam kitab Ibnu Majah, setengah hadis dia telah keluarkan hadis daripada kitab Ibnu Majah, yang mana dari segi sanadnya adalah lebih tinggi kualiti dan kedudukannya daripada sanad yang dibawa oleh Imam Bukhari. Ma yaltanasu ilaihil hajah, nama kitab tadi. Dia telah keluarkan hadis-hadis. Kalau ulama-ulama kaji, hadis itu lebih tinggi
kualitinya. Hadis itu lebih tinggi kedudukannya daripada hadis kitab Bukhari. Jadi jangan kita faham hari ini hadis sahih itu hanya ada dalam kitab Bukhari saja. Malah hadis-hadis itu bukan mi'yarnya bukan pada kitab, tapi mi'yarnya pada sanad. Jadi tugas orang alim lah, tugas ulama lah yang nak mengkaji bahawa setiap hadis itu bagaimana kualitinya. Kemudian pula tuan-tuan, pukul 9 dah. Boleh dah. Sikit lagi ya, sikit lagi. Kemudian tuan-tuan, setiap hadis sahih ianya tidak semestinya sahih pada nafsul amal. Apa pula nafsul amal? Jadi pada hakikat, pada keadaan sebenar. Setiap hadis sahih dia tidak semestinya sahih pada keadaan sebenar. Dan setiap hadis ghair sahih ataupun hadis maudhu' ataupun hadis dhaif, dia tidak semestinya dhaif pada kedudukan sebenar. Kenapa? Hadis-hadis sahih itu dikategorikan sahih oleh ulama selepas melalui proses yang saya sebutkan tadi. Perawinya adil, perawinya dhabit, sanadnya bersambungan, tidak syadz dan sebagainya tadi. Selepas melalui proses tadi, barulah dia akan jadi sahih. Tapi kadang-kadang ada juga tuan-tuan pada kedudukan sebenar hadis itu tak sahih. Tapi sebaliknya berlaku juga kadang-kadang hadis tak sahih ataupun hadis dhaif, tapi pada kedudukan sebenar hakikatnya Allah Ta'ala yang tahu kan, hakikatnya hadis itu adalah hadis sahih. Cuma kita katakan sahih ataupun ghair sahih itu hanya mengikut kriteria yang telah dituliskan oleh ulama saja. Sebagai penutupnya, satu hadis yang mana dalam Mishkat pun ada hadis itu disebut man ihtajama yaumus sabt atau yaumur rabi'ah, barang siapa yang berhijamah pada hari Sabtu ataupun hari Rabu, maka la yalumanna ahadun illa nafsahu. Iza asabahu al-baras la yalumanna ahadun illa nafsahu. Sekiranya satu hari itu berhijamah, yakni berpegang pada hari Rabu atau hari Sabtu, sekiranya mari penyakit baras, penyakit sopak, jangan dia cerca, jangan dia maki diri orang lain selain diri dia sendiri. Maka hadis itu adalah hadis mursal. Hadis mursal ini adalah dikategorikan oleh ulama sebagai hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif, tapi ramai ulama selepas kata hadis ini hadis dhaif, maka mereka mula berpegang pada hari Rabu, ada setengah berpegang pada hari Sabtu. Dan pada keesokannya dia lihat betul dirinya bila bangun pagi datang sopak. Ada setengah ulama yang mana malamnya dia bermimpi Nabi SAW. Kena ingat tentang mimpi tidak boleh jadikan hujah. Namun ada dalam hadis sebut la yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat, tidak akan berbaki daripada nubuwah itu kecuali mubasysyirat. Qila ya Rasulullah mal mubasysyirat? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa itu mubasysyirat? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mubasysyirat itu adalah ru'yatus salih, yakni mimpi orang yang saleh. Mimpi orang yang saleh itu adalah merupakan mubasysyirat, sebahagian daripada wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tadi mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita bermimpi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kan hadis ini hadis dhaif, bagaimana aku boleh jadi penyakit baras, penyakit apa sopak? Maka Rasulullah SAW sabda, mafhumnya bahawa hadis itu fi nafsil amar, pada hakikatnya adalah hadis itu adalah hadis sahih. Jadi yang kata hadis mursal itu hanya tak lepas kriteria yang ditetapkan oleh ulama saja, maka dia turun kepada hadis dhaif. Jadi setiap hadis sahih itu tidak semestinya sahih pada nafsul amal, setiap hadis dhaif itu tidak semestinya dhaif pada nafsul amal. Mudah-mudahan dengan pelajaran kita hari ini, tuan-tuan, bagi sedikit ghurбah untuk kita belajar hadis dengan sebaik mungkin, supaya kita tidaklah sebegitu orang sebut tak tahu sangat bila berbicara tentang hadis. Dan insya-Allah bila kita khatam hadis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sedikit ilmu pada kita, dan apa yang saya sampaikan tuan dengar tadi mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat kita sampaikan pada mereka yang tidak ada majlis ini. Kita tutup dengan kita tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.